Kalau you tak ada masalah perut buncit, masalah sembelit, resepi ni korang jangan makan. Sebab lepas korang makan, seluar semua akan jadi longgar, perut kempis, lagi hari-hari senang je membuang. Cepat like, share, save video ini. Kalau tidak, nanti dia hilang. Ambil 3 sudu besar Greek yogurt. Lepas tu campur dengan 1 sachet Avo Black Coco. Avo Black ni ada 3 perisa. Ada perisa Coco, original dan kopi. So hari ni Watermi nak makan yang Coco punya flavor. So I tambah je 1 sachet penuh dalam Greek yogurt. So makanan ni 100% original semula jadi. Tak ada sebarang campuran bahan kimia, gula, perisa, susu, pengawet, pewangi, pewarna, semua tak ada. Inilah membantu kita cuci usus kita. So bila kita punya usus dah semakin sihat, korang tak akan ada masalah sembelit lagi. And then korang punya perut akan rasa sangat selesa. Memang akan rasa kempis, seluar akan longgar. Korang kacau-kacau sebati macam ni, dah boleh makan. Sedap tau, makan sejuk-sejuk macam aiskrim. Ini adalah makanan yang boleh ganti korang punya nasi tau, sebagai meal replacement dengan khasiat yang lengkap. Disebabkan khasiat dia cukup lengkap, protein, fiber semua dia pun tinggi. So korang lepas makan akan rasa sangat kenyang. Korang yang suka makan sekali dengan buah-buahan, jangan lupa tambah sikit buah kegemaran korang. Makan sekali pun sangat sedap. So korang tak payah pening kepala bila korang teringin nak makan dessert aiskrim ke, buat je resepi ini. Ataupun korang tak lalu nak makan nasi, juga boleh makan resepi ini. And then korang yang makan terlalu banyak, perut dah start buncit, boleh juga makan resepi ini bagi perut kempis balik. Lagi senang membuang, cuci usus. Cepat dapatkan 2 bahan ini dan buat resepi ini sekarang.